Dah pukul 7 pagi lah Ni Haikal nak masak ke? Nak masak. Masak lah. Bila nak merakam ni suara jadi tebal. Oh, itu Adi Kasta sudah tidur. Kita tengok sungai sikit. Kita boleh zoom in. Sungai masih keruh ya teman-teman. Siap sarapan semua. Makanan ringkas, makanan dalam tin je lah. Makan dengan roti. Pinggan kertas pun dah balut. Sedap. Alhamdulillah. Lepas ni nak pergi cari umpan cacing. Nak mancing. Hello. Okay, pagi ni kita sambung mancing. Tengok keadaan lubuk ni. Air naik lah. Okay, kita mancing pakai sawit, pakai tapa. Lepas tu nanti budak-budak ni cari cacing. Agak ada lah ikan papom. Tak apa, janji ikan. Bismillah. Kena potong-potong lah. Ada ikan. Ada ikan. Oh, ikan sia. Yang pertama. Hebatlah. Bila dia dapat ikan ni? Baru ni tengah-tengah nak rakam. Mesti ada punya. Jika ada rezeki, jangan lupa solat. Air sampai daripada keruh tadi dah semakin jernih, air dah semakin surut. Berusaha tapi cuma dapat ikan-ikan kecil je lah. Ikan masai kecil. Ikan sia. Dah dekat aku satu Kal. 12.36. Dah panas dah ni, pot kita pun dah panas dah. Sudahlah nak mandi sungai. Mari kita kemas. Ini je hasil ikan sia 4 ekor. Kami lepaskan balik lah. Ikan pun hidup elok ni. Lepaskan balik saja. Ayo kita mandi sungai. Mancing kita tak dapat ikan besar, kita mandikan diri kita. Ui, Batu memanjang. mandi. Ui, sakit kaki. Kaki pula tak ada perlindungan. Tengok ini adalah bentuk seperti kapak. Ikat dia seperti ini dan ketuk kepala orang. Dasar orang batu. Ini boleh ni nak buat tumbuk orang juga. Amat-amat berbahaya Ya. So nantikan seterusnya. Bye-bye. Batu giok. Ini adalah batu dari zaman dinasti China. Dinasti China. Senang sini ada pipe dia buat pili kat atas. Lepas mandi sungai boleh basuh-basuh sini lah. Tak boleh mancing. Kita cek makan lah.